Ustaz Rosalinda, resepi kegemaran kami sekeluarga. Hai, saya Azita Aziz dari blog Masak Mani. Nak tahu rasa saya? Jom ikut saya masuk dapur. Mula-mula kita kupas nenas. Parut nenas hingga halus. Panaskan dapur. Tuangkan nenas ke dalam periuk. Tambahkan gula halus, gula batu, kulit kayu manis dan daun pandan. Tambahkan blueberry paste dan masak adunan hingga kering. Sejukkan adunan dan bulat-bulatkan sebesar guli. Sekarang kita sediakan tart pastry pula. Inilah rasa saya. Margarine Planta, kegemaran kami sejak zaman berzaman. Asinkan kuning telur dari putihnya. Dalam resepi ini, kita hanya menggunakan kuning telur sahaja. Masukkan margarine Planta ke dalam mangkuk pengisap. Masukkan juga minyak sapi, gula icing dan butter flavor. Putar adunan hingga gembur dan sebati. Sekarang kita masukkan kuning telur satu persatu. Tambahkan esen vanila. Putar hingga adunan rata. Sekarang kita masukkan pula padang halus yang telah kita panggang sebentar. Ayakkan tepung dan gaul adunan sebati. Uli dough hingga tidak melekat di tangan. Canaikan dough di atas papan canai dan terap dengan acuan tart. Susun tart di atas tulang pembakar dan letakkan ini. Panaskan oven 15 minit lebih awal dengan suhu 170 darjah Celsius. Bakar hingga adunan kuning keemasan. Sekarang kita hiaskan tart kita dengan gula icing dan bunga gula sebagai hiasan. Dengan planta, benar-benar menceriakan hidup kami sekeluarga. Kan saya dah kata,